perpisahan dapat ku ucapkan jika kau dah memilih dia. Tinggalkan ku jadi kenangan berakhirnya jodoh kita. Kerana dah terlalu sayang, kau ku sanggup lepaskan. Dan jika ku termuncul dalam rindu, takkan kau terbayang kabarku. Pisahkanlah bulan dan mentari, pisahkanlah bintang dari langit. Begitulah jiwaku gelita setelah kau benamkan kejuran. Hatiku dah tiada nur cinta. Itu dia persembahan Araf. Okey, Araf macam mana Araf? Kopi dia ada kopi. Penat ah. Ya. Dia penat. Kita lepak belakang. Kita lepak belakang ah. Cantik. boleh. Abang Andri, tapi sebelum tu kita nak tengok okey markah tak apa. Masih lagi belum ada cukup markah. Abang Andri, selaku pencipta lagu ini. Jadi macam mana dengan persembahan bintang kita Araf? First kali tahniah lah Araf kerana berjaya, kumpulan awak berjaya. Terima kasih. Kita dah mula dengan dah setengah jalan lah kot ni. Tadi ada 3 kumpulan kan. Saya rasa baru saya segar sikit nampak ada sesuatu kesungguhan. Apa yang Araf ada sebenarnya, awak poyo sikit tau. Masih orang pakai lagi perkataan poyo tu, ada ke? Ada lagi. Kat Kedah banyak pakai poyo. Tapi kepoyoan yang bagus. Memang itu perlu dalam satu entertainer. Kesungguhan untuk kita beria nak buat. Tapi bahaya, jangan terlebih poyo. Itu je tak nak. Tapi saya nak nampak awak confidence dalam diri awak. Dan awak tampilkan tadi, awak nampak ada star quality. Jadi saya nampak tak ada masalah awak dalam kumpulan yang bakal ditubuhkan nanti. Nyanyi pun okey, bagus. Tarik belakang pun bagus, kawan bagus, styling bagus. No complaint, saya puas hati dengan Araf malam. Terima kasih. Satu komen yang sangat positif. Ini semua poyo. Semua poyo. Okey, sekarang ni kita masih lagi menanti markah daripada Abang Andri. Tapi tak apa, jom kita tengok markah daripada juri kita yang pertama, iaitu Hel Husaini, 74%. Tapi kalau negokkan Araf patut rasa bangga tau sebab awak dapat pujian daripada pembikin lagu. Saya jantung saya tengah seronok ni. Dia Ya, abang awak tahu kan Abang Andri adalah pencipta lagu itu? Saya tahu, awak saya tahu. dapat pujian. So, Ya. you made a very good performance actually. Terima kasih. Hang cakap lagu abang sedap tu. Saya. Lagu abang memang sedap bang. Lagu abang memang sedap. Bang, naik markah bang. Naik markah. Betul. Puh lagi. Araf, puh lagi. Boh lagi. Saya, family saya semua suka lagu abang ni, lagu ni. Family saya semua suka. Puh lagi. 100%. Okeylah, nampak tu saya bagi berapa tu? Okey. Tapi dia tak beli jiwa, dia memang betul-betul bagus malam ni. Okey, cantik. Kita dapat komen yang positif daripada juri tetap kita cantik. Jom kita tengok berapakah markah daripada Abang Andri, 60%. Daripada Datuk Syafinas 63%, Hel Husaini 74%. Jadi juri nak tambah ke nak apa, nak lock? Lock. Cantik. Big stage. Lock the mark. Wow.